Good morning, Aunty Uncle. Hari ni last day of school. Esok kita syuting raya. Tentang balap raya. Tak sabar nak nangis? Apa tak sabar nak nangis? Nami, tak payah ikut. Ketuk nak kucing aku ni. Orang nak hantar anak pun lah dia sibuk. Alamak, Umi punya kunci kereta tertinggal. Kejap Masukkan, adik masuk dulu. Mariam ada main beg Umi ke? Habis tu apa? Batu relok. Mungkin ada terjatuh. Ada kakak jumpa. Ha tu, ambil. Cakap apa kat kakak? Thank you. Okey, hari ni kita nak pergi Tolong. sekolah. Siapa suka pergi sekolah? Saya. Awak dan kakak? Yes. Kat sekolah belajar apa? ABC. Belajar solat. Adik belajar apa? ABC. Siapa nama kawan baik kat sekolah? Uma. Zain. Adik? Uma. Nama kawan Umar siapa? Uma. Bukan Abang Adam. Ya, Umar kawan dengan Umar. Abang Adam? Kau yang meriah. Kawan dengan Umar juga. Okey, siapa nama kawan Abang Adam? Uma. Siapa nama kawan Umar? Ada. Pandai. Okey, apa makanan paling favourite kalau makan kat sekolah? Noodle. Noodle. Adik suka makan apa kat sekolah? Ayam. Okey, dah jumpa dia adik punya? Dah jumpa semua? 1, 2, 3. Biar Umi tolong nak? Adik nak Umi tolong tak? Oh, mana? Biar Umi tolong, biar Umi tolong. Kakak dan Umar mereka. Nanti tak tahu, nanti tak cantik. Tapi cantik pula. Budak ni pergi sekolah haruslah pau jelly. Kejap. Jom. Mesti nak kena pau jelly budak ni. Hari-hari RM1. Bagi kat uncle tu. Bagi uncle tu. Cepat. Sebab mahal. Okay, thank you. Umar dan. Allah Akbar. Saya nak terus cabut langsir. Saya nak buat benda yang memakan masa lama dulu. Macam kena basuh langsir semua. Lepas tu baru kita settlekan benda-benda lain. Dah sampai rumah. Ni hari tu kesian terbakar. Kalau korang follow Aisyah kat Instagram, korang tahulah cerita dia. Ya pakcik. Aisyah akan membuat pulut kuning untuk raya Juadah Raya nanti. Basuh jahit langsir, air baju raya, tukar cadar katil, laundry clear. So, I rasa kita basuh langsir dulu. Yang lining putih tu, Aisyah kena ukur dulu yang satu tu sebab kena jahit. Sebelum ni saya beli, sebenarnya dia boleh custom, tapi Aisyah lupa nak tinggalkan note dekat seller tu. Jadi dia hantar kat Aisyah panjang. Yelah Nami ni pantang aku kat bilik dia mesti nak keluar. Selama ni kita orang pakai, dia menggelebih macam ni. Nampak tu, ya Allah, selekeh kan. So Aisyah nak kira dulu berapa lipatan, and Aisyah akan terus jahit je. Tak potong lah, jahit saja. Sebelum jahit kena basuh dulu sebab bawah dia dah hitam. 1, 4 lipat. Okey, tolong ingat. More vanish. Ni tak cukup. Oh, duit. Nampak tu? Ada duit dekat atas tu. Ni nama dia rezeki basuh baju. Itu dia dah tukar, buka. Rasa lapang rumah bila sliding door nampak besar macam ni. So now saya nak tukar cadar katil apa semua. Tapi saya tak nak tunjuk korang sebab bilik ni bersepah. Okay.
Okay, dan kutip-kutip sambil tu distracted tengok Instagram. Lepas tu aku menangis sebab ada video sedih. Okay, lepas dah menangis kita nak sambung kerja. Aisyah dah tukar cadar katil, bantal tak ada sebab Aisyah tengah jemur supaya bakteria semua mati. Okay, nak iron baju ni lah baju raya kita orang. Sebenarnya tahun ni musim nak raya warna silver yang berkilat tu macam ni. Macam silver berkilat, bukan silver biasa, bukan grey. Tapi susah nak cari. Kalau ada pun jumpa silver yang macam cutting perempuan dia macam tak cantik. Lelaki senang lah, sebab lelaki baju dia macam gitu je bentuk dia kan. Perempuan kan macam kadang-kadang tu fit sangat lah. Kadang-kadang kat sini ada cutting macam baju dalam lah apalah kan. So Aisyah hari tu masa Tasnim Shah first drop orang punya baju raya, Aisyah terus borong 3 tau. Sebab akan ada majlis perkahwinan family tak lama lagi. So itu kena ada tema Rich Brown. Aku susah saya tengok baju Rich Brown ni cantik. Baju dia cantik. Saya beli 3 terus. And one of it adalah ini. Aisyah tak tahu apa nama dia. Tapi cantik lah. Dia macam glamour sikit. Sama ni kan baju raya Aisyah kan basic. So Aisyah tak plan pun baju ni untuk baju raya. Tapi bila Aisyah pakai terlalu cantik. Kau faham tak? Sampai Aisyah sendiri terkejut tengok cermin. Tu level ni. Bila Aisyah pakai Aisyah tengok cermin kan. Cantiknya anak siapa ni? Macam tu. Macam tu hantar gambar kat Musin. Saya cakap kat dia, sayang, raya ni kita tak pakai silver. Raya ni kita pakai ni, warna ni sebab I cantik sangat pakai ni. So, daripada inilah terjadinya baju raya kita orang tahun ni macam warna peach orange. And nasib baik jumpa untuk Mariam. Macam kita orang fikir juga macam mana nak cari untuk Mariam. Macam gini tapi tak nak basic. Ada je yang kosong macam ni kat Katam ada. Perempuan punya Katam. Tapi tak nak kosong. Kita nak glamour. Alhamdulillah jumpa. Almost lebih kurang. Cuma Mariam ni macam soft lagi. Tapi kalau Mariam berdiri sebelah Aisyah, kita orang nampak matching. Sebenarnya dia punya beli kat sini. Kaira Attire beli kat Samir Putra. Untuk masukkan lagi baju Mariam dengan baju Aisyah supaya nampak sama matching satu keluarga. I belikan dia selempang ni macam ni warna peach orange tak silap Aisyah kat TikTok. So warna ni kan macam pekat sikit kan. Jadi dia macam nampak sama dengan Aisyah. Kau nampak tak? Nampak tak the art of matching. Okay. Tu dia nak cerita. Jadi tanpa buang masa jom kita iron baju. Omar dengan Musin tak ada masalah. Diorang beli kat Katam. Kita suka beli kat Katam. Katam selesa. Tapi only for boys. Because baju perempuan dia basic sangat. Saya tidak minat. Ni saya akan menggunakan iron ni. Sangat best. Ni hadiah Musin untuk Aisyah sempena apa tak tahu. Anniversary atau Mother's Day lah, saya tak ingat. Dia macam nak suruh saya rajin iron. Tapi memang betul. Lepas ada iron ni, saya memang rajin iron. Sebab kan, iron ni, kalau contoh kan, seluar rumah ni, sebelum ni kan, Aisyah kena iron depan belakang tau. Lepas iron sini, kena pusing. Tapi kalau guna iron ni, Aisyah tak payah iron depan belakang. Kan lipat like this. Macam ni je. Iron satu kali, semua straight. Suami aku ke tu? Suami I. Aisyah malu betul nak vlog kalau dia ada. Segan. Macam adalah bini aku buat kerja rumah sambil bercakap seorang-seorang. Syarat dia tak masuk sini. Lah macam baru bercinta lah nak malu-malu. Cantik juga kalau saya letak korang kat luar. Kau nak duduk luar? Kau duduk luar? Duduk sini je. Tengok ni Aisyah satu line je. Macam program menggosok baju. Okay, ini Aisyah tak pusing bukti korang nampak dalam video. Okay, jom let's see. Aisyah tak nak tengok lagi, Aisyah nak tunjuk depan kamera. Tengok ni. Allah, mataharinya pun. Okay, ni straight. Tengok tu bila buka straight. Belakang ni dia ada ronyok sebab dia terlipat, dia ada line. Sebab masa Aisyah buat ni, Aisyah tak straightkan belakang. So, dia ada line. Tapi kalau tadi Aisyah straightkan, perfect. Sangat helping. Ini bukan dah kehendak dah. Ni keperluan. Cik, pandai-pandai je aku. Marah suami orang. Aisyah, boleh tak you stop hasut bini aku beli benda-benda macam ni? Sorry bang. Tapi benda ni memang bagus bang. Tapi ada je macam brand lain. Tak silap Aisyah ada macam brand Tijin kan. Tijin punya 200 plus. Aisyah tengok Khadijah pakai macam okey. Cumanya I tak adalah nak recommend sebab Aisyah tak pernah pakai. Baju raya, check. Oh, patut ironing board ni pun best. Ironing board ni, dia ada roda and then ada tempat gantung kat sini. Korang tak ada tempat gantung. Korang boleh pusing lah, ikutlah kepala otak korang nak pusing ke mana. And then dekat bawah dia ni ada laundry basket. Sabar macam. Tengok itu tu, ada basket.
Ya. So sebelum ni kalau baju nak iron, Aisyah letak berterabur dah, macam dalam bakul ni ada, dalam bakul tu ada. Semenjak Aisyah beli ni, semua baju yang nak iron semua Aisyah letak dalam tu. So bila nak iron, ambil kat bawah, iron terus gantung, bila dah settle letak dekat dalam almari. Kau nampak tu? Praktikal kan? Aisyah baru tahu kewujudan ironing board ni. Dan sebenarnya dia boleh lipat. Cuma Aisyah tak lipat lah. Sebab apa Aisyah nak lipat? So macam kalau korang nak save space kan, lepas guna korang lipat. Baju raya, cek. Duit raya, cek. Kan, bukan duit raya. Duit raya dalam poket, ket. Tapi mana tudung I baju ni macam hilang. Hilang, cek. Hilang, cek. Aisyah tak habis saya lagi. Ada lagi satu baju musim. Tetapi saya punya laundry sudah satu siap langsir tu. So saya nak sidai dulu. Sekarang tak pesan kotoran tu. See? Macam baru. Guna vanish. Okay, settle. Raya pertama orange peach ni, raya kedua kuning. Kau tahu tak ni first time Aisyah ada baju raya kedua lah, ketiga lah. Selama ni raya pertama je. Lepas tu dah okay dah lah pakai lah baju biasa. Tapi tahun ni macam over sikit kita orang. Bukan kita orang, Aisyah. Musim tak ada, musim pakai baju biasa je. Anak-anak I sekali lah. Sebab mak dia over kan, mak dia nak sama dengan anak-anak dia kan. Mana bakul baju kotor pun dah habis sebab baju banyak sangat. Okay, tak apa. Kita lipat dulu bagi bakul kosong. Sini. Ada satu batch yang kering kat sini. Satu batch yang basah nak masuk. Tapi ini tak boleh keluar sebab bakul tak ada. Tengok setahun. Kalau tak jadi, buat balik. Baiklah ambil job. Itulah. Lagi. Apa? Saya pergi kemas baju you yang dekat atas almari tu. Tak tukar. Pergi. Janganlah kacau I. Sakit lah semua benda. Hati pun sakit. So sekarang you nak buat apa? Settle 3 bakul laundry. Ting. Okay, sekarang kita nak jahit langsir. Tapi sebelum tu Aisyah kena fikir dulu. Sebab ni first time Aisyah nak menggunakan mesin jahit yang Aisyah baru beli. Bukan baru beli. Aisyah dah beli berbulan-bulan lamanya tapi Aisyah tak pernah guna. Ni cantik kan? Warna pink. Kita akan figure out together how to use this thing. Si ada lampu lagi. Macam mesin jahit Barbie kan. Love. Memang love. Tapi apa-apa pun, jom kita cari skoci. Bawah ni dia letak. Dia sudah bagi saya skoci. What is this? Untuk pasang benang, skoci. I lupa pasal bendalan ni. That's skoci. Okay, alamak. Macam stres je. Saya cari benang. Untuk ikat skoci. Macam gitu. Macam mana Ya Allah, kembalikan memori menjahitku. Pak! InsyaAllah core memory tu masih ada. Oh yes. Tak cantik, tak bagus. Aisyah salah. Patutnya aku lock kat sini dulu supaya bila masuk skoci dia tegang. Aku salah. Gunting. Macam mana kau nak jahit langsir ni? Tadi kau suruh orang je. Kadang-kadang kita kena buat silap dulu baru kita belajar. Pap! Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Baru dah hello kejadian dia. Baru learn. Pop. Sekarang kita akan masukkan skoci kita ke dalam rumah skoci. Bismillah. Saya ingat tak macam mana nak buat? Tak ingat. Memang tak ingat.
Laki aku cakap, ingatkan tengah mengaji. 3, 4. Dia tak concern tau sebab benda tu biasa. Sebab manusia ni dia besar dan tinggi orangnya. Bila dia jalan memang dia langgar semua benda. Jadi itu biasa, tak ada yang perlu cemas. Normal je kat rumah ni macam tu. Macam hari tu kan ada bunyi gerbung macam tu kan. Lepas tu dia turun, kepala dia berdarah. Dia ada almari. Almari tu tinggi, dia pergi buka pintu. Lepas tu sambil dia duduk fokus mengemas bilik dia, dia tak tutup balik pintu almari tu. Dia bangun, dia terkantuk, berdarah kat sini. Bini dia pula tak pergi check. Sebab bini dia bagi bini dia biasa je lah benda-benda jatuh tu. Lagi ada pergerakan lagi kat atas tu, insyaAllah tak ada apa-apa masalah. Dong. Satu lang sedan. Okey juga. Wow. Dah pergi ambil Mariam dulu. Let's go. Saya ada lagi satu langsir nak jahit. Lepas tu baru saya cari sepi kuih. By the way, Mariam ajak buat kuih. Cik Umi, jom buat kuih raya. Teacher suruh buat kuih raya banyak Kuih raya yang sedap Untuk teacher punya. Tapi taklah tu teacher gurau je. Kita dah tak jumpa teacher dah cuti raya. Mariam pergi minta Abi duit untuk beli barang kuih raya. Minta 100. Dia nak pergi pau musim duit. Dapat Woi, dapat duit pun menangis. Kenapa Mariam menangis? Kenapa menangis? Guys, dia dapat ni. Dia menangis tak dapat 500. Mariam, betul tak ni banyak tau. Ni banyak, ni macam-macam dah boleh beli. 500 tu dah beli kereta dah tu lain. Ni okey ni. Ni tahu tak berapa? Ni berapa? Tak tahu? Ni 100. Oh, sedih. Mereka tak faham Mereka tak faham ke? Tak apa sayang, ni cukup. Masa dia tak dapat 500. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan sedih. Okey lah. Ni banyak ni. Ni siap boleh beli gula-gula lagi. Cakap terima kasih tak Kak Abi? Tak cakap. Kita call cakap terima kasih laju-laju. Belanja. Masih pijak belah-belahnya. Pandai. Okay, stop. Stop. Okay. Kena alih jarum ni dulu, Mariam. Cara dia. Stop. Done. Laundry clear lah, dah lipat, dah basuh. Beli ingredient pulut kuning. Ni kena beli kat kedai. So alang-alang tu sebab Mariam ajak beli buat kuih raya. Acha dah buat ingredient. Ini untuk buat 2 jenis kuih raya. Kita nak buat aktiviti malam ni bersama anak-anak buat kuih raya. Okay. Kita nak buat kuih raya. Wow. Dah. Adik tunggu sekejap. Boleh ke tak? Umur dah. Hei, boleh ke tak? Adik, Abi nak buat juga boleh? Boleh. Boleh. Dah. Okey, lepas tu kena letak minyak sikit. Letak minyak masak sikit. Umur sampai meliuk. Okey, ni kita dah cairkan tadi. Saya kacau. Nanti lepas ni you guys boleh buat. Ni biar Umi buat. Sebab ni mangkuk kaca. Mak tuang. Oh, jangan laju-laju. Okey, dah kot. Tadinya tu aku ni. Thank you. Lepas tu kita tuang coklat kat sini. Bunyi. Ya, dia bunyi sebab dia langgar biskut. Okey. Banyak yang tambah. Dan sini saya buat. Nanti awak masukkan dalam cup. Cup tu ambil satu bagi adik, satu Mariam. Nah. Susun. Buka tu ada banyak. Tu dalam tu ada banyak sangat. Susun, buka. Susun dekat atas jalan.
Ni Oma punya banyak sprinkle. Ni Maria punya sedang-sedang dia sprinkle dia letak. Now kita letak dalam peti ais. Apa lagi? Tunggulah kita buat yang lain pula. Yang ni dah all done. Sampai esok kita bervideo. Nanti kita nak raya. Waalaikumsalam. Selamat raya.